pakai ngarang dengan sebut orang tak ada Ah. Kita pakai straw. Stop pakai straw. Ini je. Dia dibuat pada pulut. Buah pulut. Lepas tu ada lepas nyok. tu, nyok, garam. Dia memang semua cuma ke? Cuma. Ya. Ya betul lah. Okay, geng, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, hari ni kita nak pergi ke tempat yang lain macam sikit. Yang tempat yang orang main kopi waktu Hulu Sedakayan. Okay, so yang empat tengok kat sini kan, belah kanan ni Gunung Jerai. So dia berdepan dengan Gunung Jerai. Lokasi dia tengah-tengah bendang. So kita tak tahu berapa kedai yang ada kat sini. Apapun ikuti saya untuk video seterusnya. Kita nak review tengok apa yang ada lagi yang ada dekat sini. Okay, tapi kita kena berjalan agak jauh sikit sebab kita sampai sini pukul 5.48. So kita kena jalan jauh sikit lah. Sebab kalau tengok kat sini kan, memang kawasan dia, memang parking dia agak jauh. Tapi untuk main kat sini, tak apa, jalan pun jalan lah, no problem. Okay, so jom ikuti video untuk kali ni. Kopi waktu Hulu Sedakayan. Let's go. Jangan mau sih, kalau mau sih lagi. Sambung. Wei, sambung. Bener? Oh, ambil gambar boleh. Tak nak senyum lah. Boleh. Boleh ya? Jalan je. Bawa macam biasa je. Memang macam main dengan gerak lah tadi ni. Enggak. Nak pergi beli panggil. Gerak boleh, tak start boleh. Tak ada orang nak pakai ngarang dengan sebut orang tak ada. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada dah. Cari kat mana? Turun pada. Jempok. Arang sikit, jempok sikit. Anda baca mana? Mana? Anda baca mana? Oh, no. Belau ni. Daripada kupang belau. Nak masak? Ha? Nak masak tak? Tak kira. Jangan tunggu sekejap. Jual dulu. Tak jual. Dia tak jual. Ha? Dia tak jual. Oi. Jangan tunggu. Merta tu. Kita dah. Lagi scan QR ah. Oh, Dah lah. Ini pasar dah. Nak. Sekarang aku pergi balik rindu-rindu. Allahu Akbar. Terima kasih. Geng. Geng, Party geng. Oh, rangut lagi ah. Ha? Rangut. Oh. Makan dengan penuh perasaan, dengan jiwa. Bawa sabut lagi main. Boleh? Mantap. Macam baik. Apa pula main lambat? Kira lambat lah. Ikut giliak lah. Mana boleh ikut ni? Ikut giliak lah. Tu hang tak main market lah. Ambil tiket lah weh. Ambil tiket lah. Dia tak apa tapi dia tengah panas. Hang tak main panas ni. Bawa lah main ayat ikat TV ke apa dah. Aku tak mau. Hang tak main ayat ikat TV tu. Bat main. Kayu. Pakcik main tadi kau apa? Sebelum masak. Banyak kau ni. Masak. Habis lagi? Lagi 7 ni. 7 habis. Oh boy ni makan abang tu. Nangis tadi kot. Aku tak ragu. Engak.
dah? Kenapa? Aku nak bangun. Baik, mana? Hitam ni tau. Dekat ni tau. Tiga menduk tu. Apa dah? Tu, tiga. Oh. Nak satu Baik, duduk. Okey, terima kasih banyak lah. sama. Semoga rezeki, sihat tubuh badan lah. InsyaAllah. Loceng. Awal tak galut lewat kalang kabut. Belato lah, belato. Santai belato. Kakak belato. Ada lagi. Ayak kopi ayak angkat tak kan? Ada air tu. Oh. Ni bukan yang ni. Kalau tak nyaru. Saya kat hutan ni lah angkung dia. Amoi. Malu Allah kita. Makan rasa long sikit. Dia memang semua percuma ke? Cuma. Ya. Ya, betul lah. Yang ada kat sini semua Kalau nak percuma? kongsi rezeki masuk dalam gabung. La ilaha illallah. Cuma share untuk ni lah sumbangan ke. Dekat mana? Ada depan tuntin. Ada tu Tu depan tu. Oh, dalam tu. Okey. So yang tu lah yang akan dibahagikan ke? Betul. Oh, akan dibahagikan aku semua. Semua di tu dia. Setikan. Ada nak sah tak? Nak? Balik. Setikan menggalakkan. Manggalah. Kamu. Dulu lagi dah tidur depan mai. Okey, sama-sama. Kamu main dengan dia lah. Dulu kamu dulu. Kami tunggu sana ah. Dia masih kamu. Betul kakak? Main, tempat lagi. Letuk. Okey, itu dia bang. Setikan bang. Ai ngày ta lẹ. Apa panggil kat tu yang hijau tu? Impin pulut. Emping. Emping. Mai daripada mana ni? Dekat ni je. Oh. Dekat ni je. Dia daripada pulut. Buah pulut. Lepas tu ada lepas nyok. tu, nyok, garam dengan gula. Okey. Dia sekali lah. Baru dapat cita rasa dia. Baik. So betul ke semua ni dia beli secara percuma? Ya, secara percuma. Jip, mau? Mau. Tak mau dia mau. Ambil yang mau. Nasi lemak pun dah terus sebiji bagi you. Rasa sejuk pada bang. Rasa sejuk pun dah. Pakai straw lah. Straw dah men. Straw. Rasa pakai straw. Pakai straw. Ini je. Nak ambil ni? Kalau straw.
minum kopi kan, kalau minum genang. Mai abang ni nak pergi orang mati lah nah. Ayah mapi buat main ke mana? Ke sana. Yang tu pun kopi kau ambil? Ini tukang mancung. Kalau nak lain Oh, abang ambil tuang ah. Dia banjuk. Betul dua kata. Mai. Dia tu doi. Boleh. Betul lah. Ni abang Haji nak bagi roti lah nah. Buat benar dia bagi kita abang Haji. Haji bu Haji dah ni. Haji bu Haji dah. Haji bu Haji dah. Amin saya ambil. Ya. Ambil ni abang Haji nak bagi roti ya. Din. Oh, belum ni. Ui, ada. Bisa. Dulu kat sini bawa habis sana. Ni berpakok mai. Dia Haji Fakir, saya Abu Labi. Okay, so babik ke habis sana dan ketong kat orang. Okay, yang ni dia ada roti. Abang ni abang lawan. Juga masak kangkun. Sama orang kangkun masak. Masak tu kangkun. Tepuk. Kau nampak benang dah? Benang nampak?
So sekarang ni jam 6 suku. Dah 6 suku. So dia punya keadaan dia sekarang macam ni. Keadaan dia ada satu kawasan padi yang dah ambil, yang orang dah mengerat. So orang boleh lepak kat sini. Oh ni dapur ramai ya. Ada kat sini. Kiranya lagi 45 minit dia buka tutup lah, sebab sampai pukul 7 kan. Dia buka daripada pukul 5 hingga sampai pukul 7 malam. Okey, satu yang saya perlu maklumkan kepada semua-semua yang mai ataupun yang belum mai. Sebenarnya semua makanan, ayam kopi, roti bakar, laksa, nasi lemak, telur sebiji, kuih muih apa semua kan, semua adalah percuma. Cumanya semua yang hadir pada hari ini boleh didermakan seikhlas hati letak ke dalam tin ni. So siapa-siapa yang dah ambil makanan, ayak, dah makan minum, kalau ada nak buat bayaran seikhlas hati, boleh buat bayaran dekat sini. Boleh sedekah dekat sini. Lagi makanan yang di minggu depan pula. Okay, so sekarang ni dah 6.40. Masih ramai lagi kat sini. Masih ramai lagi. Cuma kami nak bertolak ke tempat yang lain pula. So macam ni lah kemeriahan yang ada dekat sini. Ni kat sini ada gilang silat juga. Yang gedung dalam bilang ni depan ni. Okay, so kalau macam kan daripada hujung sana kat sembok tu, double parking daripada sini sampai tu hujung dekat sana tu. Sampai tak lampau sampai kat Rumah Kuning maksudnya, tak lebih. So macam itulah kemeriahan ni kat sini. Kopi waktu Ulu Sedakayan. Okey, menanti anda siapa yang tak main lagi, hangpa boleh main, merasai apa pengalaman yang ada kat sini. So memang best lah. Semua percuma. Cumanya ada tin untuk hangpa nak bagi sedekah kat situ. So ikutlah pada keikhlasan hangpa dan semua banyak mana. Okey geng, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.